Mana nak dapat phone 5G, skrin AMOLED, bateri besar, siap ada IP69 bawah RM1,000? Sebenarnya semua tu ada dekat Realme 14T 5G. Skrin dia jenis AMOLED 120Hz. Memang puas scroll media sosial, tengok Netflix, semua nampak vivid dan smooth. Bateri pun tak main-main kan, 6000 mAh. Cas pagi guna seharian, malam tu ada baki lagi. Kalau bateri rasa low, tak risau sebab dia ada support 45W fast charging. Kamera utama dia 50MP, gambar terang dan sharp walaupun dalam lighting yang tak berapa cukup. Selfie dia pun cantik juga. Lagi satu benda yang saya suka, dia punya ketahanan IP69 rated. Kalis air, kalis sabuk, phone ni memang built untuk tahan lasak. Chipset dia pun bukan biasa-biasa, Dimensity 6300 5G. Nak main Mobile Legend ke TikTok sambil buka apps lain pun still lagi smooth. Lepas tu RAM dia 8GB dan juga storage dia 256. Tak payah fikir lagi pasal storage penuh ataupun app anda tersangkut-sangkut. Dalam kotak ni siap ada casing free lagi Realme bagi kan. Bawah RM1,000 tapi pengalaman macam phone harga RM1,500 ke atas. Kalau anda nak phone budget tapi rasa premium, ni lah dia.